Halo, selamat datang ke channel kami channel Ines. Hari tu orang seterusnya lagi tahu lah apa GM boleh pergi tu. Hari dah panas, sekarang itu pukul 4:30. Kita cuba je lah, setakat yang dapat je. Kasut yang kami pakai hari tu Nike Kami sih ingat Nike apa tu, tapi pakai je. Tapi tu sesuai untuk trail run lah, nang nyaman lah. Okay, jom geng, kita naik bukit. Tu antara bukit yang selalu gagal lah. Bagi kami memang selalu gagal dekat bukit tu. Walaupun si tinggi, tapi kita jarang-jarang naiknya lah, suruh kita gagal. So, rajin-rajin lah kita naik bukit. Oke, baru start. Jalan kaki dulu. Seminit beliau. Pasnya kita lari. Si heavy, santai. Oke, jom. 2 km guys, 2 km. 3 km. Baru 25 minit masih fail. Tapi siapa? Santai. 6 km. Macam boleh pergi 10 km tu bos. Jom. Kilometer 8. Pancit. Sepatutnya kami pola larian hampir dekat 10 km tu kami belum baik. Kami lupa baik. So, menahan diri. Santai. Okay. Kedai kopi baru, guys. Muse. 9.45 km. Sakit. Sekarang 1 jam 24 minit. Masih teruskan. Santai. Ada tengok itu jalan. Di penghujung video. Sekarang kami dah 10.78 km. 1 jam 36. 1 jam 36 saat. Hari pun dah mau gelap. Oke. Tunggu kami habiskan bukit ya dulu. Turun. Oke, parking kereta. Baru kita tutup cerita tu. Oke. Sudah di penghujung channel. Next, mungkin esok lusa lu tulat sih tau lah. Mun ada masa kami pola lagi. Mungkin next adalah recovery run lah. Itu ada 11.78 km, almost 12 km selama 1 jam 48 minit. Yang agak sakit je lah. Oke, itu saja. Thank you. Boleh like, komen dan share, subscribe. Oke, bye.